bila kita cakap perkara yang melengah-lengahkan ni, dia akan jadi tak buat tau, Betul. kan? Makin lambat 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 lalas tak Dah tak buat buat. langsung. Last tak buat. Betul. Ini Korin. Mhm. Kalau orang cakap ruqyah atau kita ubat, kita boleh putuskan hubungan Korin tu, salah. Dan kalau ada orang cakap, Korin aku datang, dia pakai serban kan, nak mengajar aku, Korin aku ni mengajar aku, pada kebaikan, tak boleh. Assalamualaikum guys, welcome back to podcast Itia. Malakut. Okay, so sebelum kita nak mulakan untuk topik hari ni, first things first Hafiz, kita nak ucap thanks lah kepada semua subscribers sebab subscribers kita dekat YouTube dah cecah 1k, Ha. dekat TikTok pun dah 1k lebih, nak hampir 2k. So kita thankful lah for everyone yang dah support podcast ni Terima dan kasih, terima kasih. hopefully lagi ramai subscribers dan supporters untuk podcast Ikhtiar Malakut. Okay, kita ada clarification lah sikit, mungkin Hafiz boleh cakap tentang Jadi clarification dia. tim kami perasan dalam mana-mana komen social media kami, ada pihak-pihak yang claim bahawa mereka merawat certain penyakit yang kadang ada kami minta pesakit tu sendiri ceritakan pengalaman orang disihir ataupun sebagainya. Lepas tu adalah nampak ada beberapa komen yang tawarkan diri mereka untuk merawat penyakit-penyakit tersebut. Jadi kat sini kami nak buat klarifikasi lah. Andai Andai kata perkara seperti scam lah orang panggil, sebab scam dalam perubatan ni wujud. Acu sendiri dah pernah cakap dengan kita orang, scam ni jadi banyak kali. Ada orang yang cakap boleh scan daripada jauh. Ada yang boleh rawat itu ini, tapi bila dah bagi duit, hilang lesap. Betul. Jadi kalau ada apa-apa perawat yang menimbulkan syakwa sangka, itu atas tanggungjawab tuan dan puan lah. Tapi kalau nak dapatkan rawatan sendiri dengan Acu, boleh contact number yang kami letakkan pada bio, Description description YouTube. YouTube. Dan bukanlah kita nak kata mungkin ada yang komen yang menawarkan pertolongan untuk perubatan ni. Kita tak kata semuanya scammer lah. Cumanya kita minta untuk berhati-hati dan setiap action yang diambil oleh pesakit sendiri untuk meneruskan rawatan dengan mereka yang tinggalkan komen di ruang komen adalah bukan di bawah tanggungjawab kita. Yeah. Kecuali anda proceed dan approach Acu sendiri untuk mengadakan rawatan. Dan Acu sendiri yang tawarkan certain orang untuk merawat. Dan peringatan juga, ini daripada Acu jugalah. Sekiranya anda nak sharekan cerita di ruangan komen, kita minta untuk tidak ceritakan secara full tentang peristiwa tersebut ataupun rawatan kan, dekat mana anda mendapatkan rawatan Islam tersebut. Sebab apabila kita buat rawatan, dikuatiri orang yang menghantar, kita boleh kata menghantar ataupun yang menyebabkan sihir tersebut, mungkin dia tahu anda telah pergi merawat, takut dia akan melanjutkan perbuatan tersebut lah. So kita minta untuk, kalau nak cerita penuh, boleh emailkan sahaja ke Ikhtiar Malakut. Kita ada letak dekat description YouTube juga. So ni peringatan je lah. Peringatan khidmat masyarakat. Jadi sebelum kami pun dah panjang lebar panjang cakap, betul, pasal intro. klarifikasi sahaja. Kita bagi tahu dulu topik hari ni apa. Okay, so kita sebelum masuk topik hari ni, kita recap sikit pasal episod lepas. Boleh. Episod susuk betul? Susuk betul. Dia susuk Aniza yang jadi host, betul tak? Ya, episod susuk, episod yang saya rasa agak sensasi dan benda tu sinonim dalam masyarakat dekat Malaysia. Masyarakat alam Melayu lah. Alam Melayu. Jadi kita dah bahas pasal susuk, ain, saka dan santau. Pada episod kali ni kita bawakan permintaan yang daripada beberapa episod yang lepas, iaitu topik
ni mengenai dengan jin yang dekat pada kita. Hmm. Yang setiap orang Yang kata kau ada jin ni, kau ada jin ni. yang orang kata dari kita lahir, jin ni Hmm. lahir sekali dengan Dan kita. pernah saya terbaca ada sesuatu sama ada ayat Al-Quran ataupun hadis, betulkan saya kalau saya silap, uh, di mana ada pernyataan yang mengatakan dan kami telah menjadikan kamu berpasang dengan jin ni sejak kamu lahir. Okay. Mungkin itu kita boleh minta klarifikasi dari Hafiz Uh, juga. tapi tajuk hari ni ialah Corin. Corin. Jadi sebelum kami panjang lebar lagi, rasa dah 5 minit bercakap. Takut dah jemur dah. Takut Orang jemur macam dah. dah tu. Dah lah. Dah tu bercakap kan. Nak jumpa Bagi acu acu pula kan. ni. Jadi jom kita fokus pada acu pada hari ni. Assalamualaikum Cu, sihat Cu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sihat alhamdulillah. Kerusi baru hari ni. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih juga tadi dengar daripada kita punya host Niza dengan Hafiz pasal subscribers kita yang telah naik lah. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih lah kepada semua yang sokong dan komen yang membina lah. Kritik is okay as long as it rebuilds. Kan? Kita bukan nak kutuk orang dan menghina orang dalam komen. Tak bagus. Kita kritik dan kita baiki. Dan kita bukan nak cakap apa. Setiap kali komen yang kami terima daripada dalam YouTube dan para penonton, kita ambil serius. Actually untuk podcast ni tahu kan kita dah ambil EQ baru. Ya, betul. Sebab kita ada masalah dengan 2 episod yang berlaku iaitu Susuk dan Ain. juga Ain. Kita ada masalah besar dengan audio. Tapi alhamdulillah insya-Allah lepas ni dah tak ada dah masalah. Jadi sebelum kita pergi kepada topik Corin lah. Kita sebut sikit pasal Susuk. Susuk. Kita sebut sikit Kita selit sebab sikit. ada selit sikit pasal Susuk. Susuk kalau kita dengar dia bukan saja terkenal dekat Nusantara. Dia satu dunia. Satu dunia. Jadi soalan Eropah. sikit lah, diorang panggil susuk ni apa kat sana? Saya tak pasti. Kalau orang putih kita boleh cakap implant lah. Wizardry implant kan. Kalau orang pakai botox tu adalah salah satu bentuk susuk tapi di backup dengan sains. Di backup dengan sains. Di mana keburukan botox pun kita tahu kan. Dia tidak kekal. Sama je. Jadi kalau kita ni berperangai nak merubah kejadian Allah dengan tujuan hanya untuk mencantikkan dan tidak lagi membaiki, maka dia jatuh hukum haram. Kalau dia nak membaiki, contoh dia ada sumbing kan, ataupun dia Sinus. kecederaan, sinus, ada kecederaan parah, kemudian dia buat plastik surgery atau ditanam silikon kat muka untuk membaiki, tak apa. Tapi kerana nak mengubah muka dia, tetap haram. Tapi dalam susuk kita tak cerita pula. Acu lupa nak cakap pasal susuk makhluk hidup ke dalam badan orang. Makhluk hidup? Ya, makhluk hidup. Okey. Ada satu kisah yang agak terkenal lah. Dia berlaku dekat Timur Tengah. Satu perempuan, dia menggunakan susuk untuk kelihatan muda. Susuk yang digunakan ini adalah lain daripada apa yang kita kenal dekat Nusantara. Nusantara, kita tahu dia gunakan emas lah, kayu, besi dan sebagainya untuk jadi kuat, untuk jadi cantik, untuk mendapatkan apa yang dia nak, untuk jadi garang dan sebagainya. Tetapi di Timur Tengah ada satu lagi jenis susuk yang dia gunakan makhluk betul. Maksudnya dia gunakan binatang yang ditanam ke dalam badan orang. Binatang itu dipuja dan contoh yang saya bagikan ni adalah biawak. Biawak ataupun cicak lah. Kita panggil di sana digelar biawak. Kalau kat sini kita panggil cicak yang besar lah. Kalau kat sana diorang ada dog kan. Dog. Tahu dog? Dog. Binatang Dia is a reptiles lah. Dia serupa-rupa macam biawak kan? Dia serupa macam dia biawak lah. So, benda ini dimasukkan secara sihir, dipuja dan dimasukkan secara sihir ke dalam tubuh badan manusia. Jadi perempuan ni, dia gunakan ilmu ini, dia pergi jumpa dengan tukang sihir. Tukang sihir ni ambil biawak ini dan masukkan ke dalam tubuh badan manusia ini. Untuk jadi cantik. Dan dia berkahwin, saya tak salah lah dalam cerita ni, bukan cerita acu ni cerita yang kita dapat daripada guru. Dia berkahwin, kemudian dia dah berkahwin lebih daripada 9 ke 10 orang lelaki. Laki dia meninggal dengan keadaan cepat. Setiap kali dia kahwin sekali dia meninggal. Ini Setiap macam kali dia kahwin cerita, apa? Kalau kat
Malaysia cerita Ja wallahu a'lam. Mungkin adalah kaitan. Tapi kalau orang putih dia panggil benda ni jinx, dia panggil Black Widow. Oh. Black Bukan Widow. Black Widow Avengers. Ni Black Widow kita tahu Black Widow is a type of spider, spider. Dan dia Black Widow ni kenapa dia bagi gelaran Black Widow? Uh, Labah-labah betina ini apabila dia bersama atau dia melakukan hubungan dengan labah-labah jantan tu akan mati pada keesokan hari. Sebab tu dipanggil Black Widow. Itu sebabnya dia Black Widow. Dan kita tengok yang isu susuk biawak ni, dia kahwin, orang tu mati. Dia kahwin, orang tu mati. Akhirnya perempuan ini dia menjadi tua dan tua. Tapi kulit dia tetap muda dan muda. Satu hari, seorang yang cuba nak pinang dia, dinasihatkan oleh orang ramai ataupun ada perawat ke mana-mana tak tahu, dinasihatkan supaya cek dulu apa amalan perempuan ni sampai dia kelihatan muda. Sebab orang mengikuti perkembangan dia sebab dia cantik. Bila orang cantik ni orang akan follow, kan? Macam apa-apa account lah, Sokmed kan. Kalau cantik, handsome orang akan follow, kan? Kalau tak handsome macam Acu ni, orang tak follow. Orang tak follow anggap Acu ni tak handsome. Ugutan ni, satu ugutan. Ugutan yang main-main. Okey. Yang menjadi masalah ialah dia disuruh untuk mengintai perempuan ni daripada luar, bukan mengintai mandi, tak. Dia duduk dekat luar, bahagian luar dan lihat pergerakan perempuan. Okey, satu hari tu dia melihat perempuan ini sudah masuk ke dalam bilik tidur untuk tidur, sudah tutup lampu Tiba-tiba dia nampak ada binatang keluar daripada rumah. Keluar daripada rumah. Binatang ini keluar, bila keluar perempuan ini berubah menjadi menjadi hodoh lah. Tetapi dia tak nampaklah perempuan ni. Cuma dia pun agaknya mempunyai ilmu lah. Maksudnya dia pun ada ilmu bila biawak ni keluar saja, dia cantas. Dia ambil parang, pedang dan dia potong biawak tu. Besoknya perempuan yang di dalam rumah ni mati dalam keadaan yang sangat-sangat tua. Ini bukan kisah dibuat-buat dia memang ada riwayat. Riwayat. Diriwayatkan lah. Yang bercerita dengan saya adalah guru saya. Guru Acu lah cerita. So, jangan kita ingat bahawa supernatural things ini hanya berlaku dekat Nusantara. Semuanya berlaku pada tempat-tempat lain, cuma cara-cara dia berbeza. Cara-cara dia sangat-sangat berbeza. Pemujaan ni berlaku dalam bentuk yang kita tak sangka-sangka. Tapi dari cerita Acu, haiwan tu macam boleh masuk dan keluar. Ya. Keluar dan masuk. Ya. Macam tu saja. Ya. Macam mana jin masuk dalam badan kita, macam tu juga haiwan tu boleh masuk dan keluar daripada badan. Biawak. Biawak. Ada pertanyaan tak? Biawak tu masuk secara fizikal ke ataupun secara gaib? Secara gaib. Walaupun masa pemujaan tu biawak tu fizikal. Fizikal. Tapi dimasukkan secara gaib. Dan Allah dan Rasulullah SAW dia dah cakap ada 3 jenis jin kan. Satu daripada kalangan yang besar-besar, tidak makan dan tidak minum, ada yang tidak makan dan tidak minum, ada yang tidak tidur. Dan ada yang boleh terbang besar-besar ni. Ada yang kuat, ada yang lemah. Tapi dia besar-besar. Ada daripada kalangan mereka itu dijadikan daripada haiwan-haiwan yang berbentuk seperti ular, kalajengking dan sebagainya, berbisa-bisa lah, berbisa. Dan golongan ketiga tu ialah daripada golongan yang suka berpindah randa. So, bentuk yang kedua itu iaitu yang menyerupai anjing, ular, lipan dan sebagainya pun dia berbentuk dalam bentuk jin. Dan tidak mustahil kalau kita tengok bahawa kajian menunjukkan bahawa biawak ini juga mempunyai racun dia berbisa. Ada yang berpendapat dalam yang kita bacalah, yang berpendapat bahawa gigitan dia itu boleh menyebabkan orang kena bakteria untuk mereputkan tulang atau daging lah yang digigit. Yang paling terkenal ialah Komodo dragon lah. Okey, bermaksud biawak juga tergolong daripada golongan binatang-binatang yang berbisa. Okey, saya Acu minta maaf lah sebab Acu relate sikit dengan satu tajuk susuk yang lepas. So pada orang kita ni, jangan anggap bahawa ilmu dekat Nusantara ini tidak berlaku dekat seluruh dunia. Apa saja kisah yang berlaku dekat Nusantara, dekat Malaysia dan sebagainya, kita boleh relate dan kita boleh cari kisah-kisah ini berlaku juga di luar negara. Dan bukan saja pada tanah Arab, bukan saja pada tanah Nusantara, tapi it happens in Europe as well. Eropah. Kalau kita ada tengok banyak cerita supernatural daripada Eropah, UK, Amerika dan sebagainya. Mereka mempamerkan cerita-cerita hantu
yang berbentuk orang tak boleh tua, immortalize, dia Ah. mortal Ha, dia ha, tak boleh ha. mati. Kemudian kita juga tengok ada orang yang mengamalkan, tangkal dan sebagainya dia menjadi kuat. This is, yang kita maksudkan bahawa sihir ini tidak berlaku, pada Nusantara saja. Jangan close our mind, jangan tutup fikiran kita, untuk, kita ingat bahawa, benda ni berlaku hanya dekat Nusantara. Hmm. Eh, kita balik pada topik. Oh. Lama ni Oh, opening. tu tapi menarik. Saya Best menarik best ni. lah. Um, Dah siap sambung susuk. ah, sebab apa, Acu cerita ni, sebab setiap kali selepas habis podcast, Acu akan tengok apa yang Acu cakap. Mhm. Tengok balik dan kita dapati bahawa ada banyak benda yang tak dapat diterangkan dalam satu masa yang pendek. Pelajaran yang kita buat ni, podcast ni bukanlah berbentuk cerita hantu, kan. Dia akan ada bab-bab seram, tetapi lebih banyak kepada mengajar kita supaya tidak takut. Tujuan utama dia lah untuk tidak takut lagi kepada gangguan. Tujuan utama adalah kita belajar kalau kena apa nak buat. Tapi untuk sampai kat peringkat itu, kita kena ikut semua jenis silibus. Kalau kita tengok Ain, kan, kalau kita tengok Ain, dia agak slow, dia agak mellow, dia agak mellow. Sebab Acu terpaksa juga cerita pasal Ain ni. Betul. Acu bukan kerana dia termasuk dalam semua silibus gangguan yang berlaku. Salah satu silibus itu ialah Ain. Okey. Dan kita nak start dengan Corin. Boleh kita start Okey, dengan kita start Corin. dengan Corin. Saya minta maaf sikit saya drag, tapi kena cerita jugalah. Jadi kita start dengan Corin lah. Jadi apa yang nak tahu mengenai Corin? Okay. Sila sila. Seperti biasa, first adalah kita nak tahulah Corin ni apa sebenarnya. Sebab yang kita faham lah, apa yang kita pernah baca, orang kata Corin ni, lahirnya Corin adalah apabila lahirnya manusia tersebut. Ha. Dan dia akan mendampingi manusia sampai Akhir hayat. akhir hayat lah Corin ni. Mungkin Acu boleh jelaskan untuk pengetahuan umum. Okey. Jadi seperti biasa sebelum Acu pergi kepada Corin ni, Acu nak tahulah apa yang anak-anak saudara Acu ni tahu pasal Corin. Apa tu Corin? Oh, mak. Ha, Jin. jin Corin jin Jin pendamping. Jin pendamping. Yang kita tak minta Okey. tapi dia Dia ada, dipasangkan dengan dia kita. dipasangkan dengan manusia. Acu tanya lagi satu soalan. Apakah benda atau makhluk yang berada dekat kita sampai kita mati? Dia Oh. tidak, dia tak macam adik-beradik. Adik-beradik, adik mati, kakak mati, dia tinggalkan kita. Mhm. Kan? Dia tak macam ibu dan ayah. Ibu dan ayah meninggal, dia tinggalkan kita. Dia tak macam kita pergi toilet. Kita pergi toilet, dia tinggalkan kita. Mhm. Ada ke mak bapak ikut kita masuk toilet? Tak ada. Tak ada. Ada tak isteri kita atau suami kita yang ikut kita pergi masuk toilet? Tak ada. Tak ada. Kan? Melainkan kita suruh lah. Ini Corin. Ini Corin. Dia akan ikut. Dia akan ikut ke mana-mana saja kita pergi. This is Corin. Dan dia sangat tidak boleh dipisahkan daripada manusia. So kalau ada dakwaan daripada orang yang mengatakan bahawa Corin ini kita boleh halau dia menipu. Mhm. Corin ini kita boleh ruqyah dia. Salah. Corin tidak boleh diruqyah. Dia akan berada dan kekal bersama kita, lebih rapat dengan kita daripada segala makhluk yang lain. Kecuali Rokib dan Atid yang Malaikat. menulis kiri dan kanan. Tu nak jawab Itu tadi pun tu. tadi ya? Soalan Ya, tadi dah tu. cakap yang Malaikat. tadi. Jadi sebelum korang cakap, Acu cakap dulu. Baru nak nampak bijak. Nampak pandai kan. Okey. Jadi kita tengok kita tahu dah sekarang bahawa Corin ini berada sangat hampir dengan kita. Kita tidur, dia tak tidur. Kan Acu ada cakap pasal jin yang tidak tidur. Mhm. Apa salah satu jin yang tidak tidur? Corin Corin. kita nampak bijak. Nampak bijak. Nampak korang pula bijak. Walaupun ada jawapan bocor. Dan dia juga bukan berbentuk dia orang cakap saka dan sebagainya. Saka is different. Tapi ada juga Corin yang menjadi saka. Itu different story. Okay? Itu lain cerita. Tapi Corin adalah yang dilahirkan bersama kita dan dia akan kekal bersama kita sampai kita mati. Ada pendapat yang mengatakan bahawa Corin ni juga akan mati apabila kita mati. Dan ada juga yang berpendapat bahawa jin Corin ini akan tinggalkan kita. Bila kita mati, dia hidup lagi. Sebab tu kita boleh tengok orang kata dah meninggal.
Kan? Ah, Orang Tapi dah meninggal, tapi nampak. nampak dia kat rumah. Mhm. adakah itu Corin tu? Kita tak boleh nak guess Simpulkan is lah. as Corin lah. Kita akan cakap jin lah. Tetapi biasanya pendapat ramai mengatakan bahawa itu adalah Corin. Tapi dia boleh jadi, contohlah, saka pun boleh jadi apa yang orang nampak. Paling selalu dengar hantu raya lah. Hantu raya. Hantu. Hantu raya dia boleh menyerupai kita kan. Hmm. Jadi Corin pun dia memang dah dengan kita. Dia memang menyerupai kita. Jadi kalau kita tengok dia ni memang sebiji perangai kita. Oh. Dia tahu kita buat apa. Dia tahu kita buat apa. Yalah. Tapi rasukan tidak. Maksudnya? Corin tak merasuk. Oh, yelah. Oh, dia tak merasuk Dia tak merasuk. Dia lagi dahsyat daripada rasukan. Dia macam Pelik lah. Aha. Kenapa pula? Rasukan tu teruk kan. Tapi Corin lagi teruk. Sebab kita baca Quran pada orang belum lagi dengar acu lah. Belum lagi dengar. Kau siapa? Aku Corin. Yelah. Sebab kerja dia bukan mengasuk. Itulah nak tanya juga apa tugas Corin? tugas Oh, Corin banyak. dilahirkan dengan Banyak manusia. tugas-tugas Corin ni banyak. Tapi Acu habiskan dulu apa Acu nak cakap tu. Soalan tu kita simpan dulu. Okay. Banyak tanya. Jadi kalau kita nak tengok, kita tahulah bahawa tiada seekor Corin pun. Kita cakap, kita bila panggil, Hafiz kurang sihat. Dia kurang Wah. sihat Batuk hari sikit, maaf ni. kalau dengar batuk-batuk saya lah tu. Okay. Bukan Corin. Bukan Corin. Okay. Corin ni, kita panggil, jin ni kita panggil dia ekor kan. Ekor jin. Safe. Macam kita tahu jin tu ada ekor. Jin ada ekor? Wallahualam. Wallah. Kita pun tak tahu Itu betul jawapan dia lah. yang paling syadid. Jawapan yang paling bagus sekali. Jin ada ekor? Wallah. Jin dia ada taring? Wallahualam. Kan? Sebab dia bukan berbentuk seperti apa yang kita bayangkan. Jin bukanlah berbentuk macam kita tengok dalam filem kan, Pontianak. Tapi ada orang cakap dia nampak sebiji macam tu. Jadi macam mana dia tahu jin Pontianak itu memang bentuk dia macam tu? Kecuali kalau dia tengok Persepsi. movie kan. Jin pun tengok movie tu. Movie. Okay. Tapi tak apalah, pendapat masing-masing. Pendapat masing-masing. Kita ambil daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan bahawa tidak akan lahir seseorang manusia itu melainkan lahir bersama mereka seekor jin yang digelar Corin. Dan Corin ni bukanlah perkara yang satu jin yang datang dalam bentuk menakutkan kita. Tak. Dia lebih banyak berbentuk seperti kita. Dia adalah cerminan kita. Adakah dia memang 100% sama seperti kita? Dari segi macam tinggi, rupa 90% lah. Kita tak boleh bagi 100%. Jadi kita tengok bila semua orang ada jin, ada Corin, dan dia orang cakap jin Corin ini boleh merasuk. Ini kita punya pengalaman. Pengalaman acu lah. Sepatutnya setiap orang saya acu ruqyah, setiap orang acu rawat, semua kena kasut lah. Betul? Sebab ada Corin bersama. Ada Corin bersama kan? Kenapa tak berlaku? Baik. Corin bukan untuk merasuk orang. Corin adalah untuk menyesatkan orang. Kerja dia. Dalil dia macam ni. Dan tidak ada seekor Corin jin pun yang akan membawa kebaikan melainkan jin Corin yang ada bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana telah diislamkan dan mengajar kebaikan. Bermaksudnya tiada Corin di dalam dunia ini melainkan Corin yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengajar kita kepada kebaikan. Mungkin ada yang tertanya jugalah. Ni macam soalan. Tak apa tanya. Kenapa fungsi jin Corin tu untuk menyesatkan manusia? Acu tanya balik. Okay. Kenapa Allah izinkan iblis untuk menyesatkan manusia sampai hari kiamat? Sebab permintaan efek masa Allah turunkan efek ke bumi. Tak, kenapa Allah izinkan? Soalan dia kenapa Allah izinkan iblis ataupun Allah makbulkan doa iblis untuk menyesatkan manusia sampai hari akhirat? Sebab jawapan dia macam panjang tapi Itulah cerita. Jawab je. ya sebab dalam Al-Quran pun ada yang nyatakan usjudu li Adama
Okey. Perintah Allah kepada semua makhluk yang ada kat syurga masa tu. Lepas tu sambungannya ila iblis aba Okey. wastakbara. Okey. Maksudnya kecuali iblis yang sujud. Ya. Lepas tu Allah nak campak Ifrit daripada syurga lah. Ha. Tapi Ifrit minta dengan Allah kan, Iblis ke Ifrit? Ifrit. Ifrit. Ifrit minta dengan Allah, aku boleh uh, duduk di neraka selama-lamanya tapi izinkan aku menyesatkan Bani Adam. Bukan Azazil? Yang saya baca Ifrit. Azazil dia jin daripada kalangan jin. Macam ni kita letak dulu. Saya letak dulu tepi pasal Qori. Kenapa Allah izinkan iblis ini menyesatkan manusia? Kenapa? Kenapa Allah tak terus hapuskan saja iblis ni? Kerana dia telah menderhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala apabila dia tidak mahu sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Maksudnya bukanlah sujud menyembah sujud Yalah. sebagai menghormati. Hormat. Dan kalau kita tengok benda ni, ada orang dia tanya kenapa Allah izinkan sihir berlaku? Kalau kita baca surah Tadi. wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra wa ma unzila alal malakaini bi babila harut wa marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatum fala takfur fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا مَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Panjang kan? Itu adalah ayat 102 yang menerangkan tentang Allah menurunkan Torut dan Marut mengajar sihir kepada manusia. Pelik Tak pelik ke? Allah dia turunkan Torut dan Marut untuk ajar sihir kepada manusia. Tapi dekat situ dia tulis sebagai dugaan kepada manusia. Sekejap, sebelum baca further kan, kita ada soalan apa itu Harut dan Marut? Harut dan Marut ialah malaikat. Malaikat. Malaikat yang diperintahkan oleh Allah untuk mengajar sihir kepada manusia untuk menjadikan dugaan kepada manusia. Dan mereka melakukan sihir ini sehingga berlakunya tafrik. Sihir pemisah. Ya. Dan bercerailah mereka kerana sihir tafrik ini dan tidaklah berlaku perkara ini melainkan dengan izin Allah. Nampak? Illa biiznillah. Kita cakap macam tu kan. Kita lari konteks sekejap. So, kenapa pula Allah turunkan Torut dan Marut dan ajar pula manusia ni sihir sampai orang bercerai-berai? Bukankah penceraian itu satu perkara yang halal tetapi perkara yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Betul. Jadi kita tengok apa perbezaan izin tu pada manusia yang diduga oleh Allah. Izinkan segala-gala kita nak buat, Allah izinkan dia berlaku. Dan kita tengok pula orang yang menyihir ini menjadi manjang. Orang yang melakukan kekufuran ini menjadi memanjang. Orang yang nak merompak, nak mencuri menjadi manjang. Tapi kita doa tak jadi-jadi. Ada apa-apa nak komen? Nak cakap? Pada pandangan kita kenapa orang yang melakukan sihir tu sentiasa menjadi adalah itu salah satu ujian untuk diorang juga. Sehingga diorang lupa apa yang diorang buat tu adalah jauh daripada Allah. Kita cakap betul apa yang dia cakap tu betul lah. Allah izinkan sesuatu perkara itu berlaku untuk menjadi dugaan kepada manusia. Betul.
Dan Allah suruh kita ni melakukan sesuatu untuk cari apa sebenarnya? Cari Cari ridha dia. Allah. Cari redha Allah. Allah izinkan orang merompak, tapi Allah tak redha perbuatan itu. Betul. Kalau Allah tak izinkan dia merompak, rasa-rasanya dia boleh merompak. Tak. Simple as that. Apabila kita ni yang minta dengan Allah ni tak jadi, tak jadi, tak jadi, tak makbul, tak makbul, tak makbul, apa maksud dia sebenarnya? Adakah Allah tolak doa kita? Tidak. Jadi kenapa? Kenapa jadi macam tu? Oh, Okay, saya nak tanya ni. Kenapa kita doa-doa tak makbul, doa-doa tak makbul, doa-doa tak makbul? Kita ni banyak dosa ke? Kita ni jahat sangat ke? Allah nak tepikan segala doa kita? Bukan waktu yang tepat untuk doa tu dimakbulkan. jauh copy paste. Ada yang lagi baik lah. Ha. Mungkin apa yang kita doakan tu Sebenarnya, tak baik, bukan yang terbaik untuk kita lah. itu salah satu sebab. Hmm. Sebenarnya, Allah ni rindu pada orang yang minta doa dengan dia. Itu sebab dia suruh doa. Lagi kita menyerah kepada Allah, lagi Allah sayang. Nampak? Kalau kau jahat, kau minta buat perkara jahat, Allah makbulkan. Sebab apa? Allah tak larat, tak mau dengar kau punya permintaan tu kat dia. Tak mau dengar lah. Kau nak apa aku bagi? Kita ambil contoh, kita manusia pun macam tu. Apabila kita ada sesuatu, kata kawan dan sebagainya. Kawan lah, kita ambil kawan. Kawan. Dia minta, kita banyak duit lah contoh. Dia minta duit, kita bagi. Dia minta duit, kita bagi. Dia minta duit, kita bagi. Tapi kawan tu akhirnya jadi apa? Minta je. Asyik minta je lah. Dia tak nak kerja, Tak usaha lah. tak nak usaha Semua lah. orang asyik bagi. Tapi kalau kawan dia minta duit, dia tak bagi duit, tapi dia bagi kau buat kerja. Hmm. Kan? Orang tu jadi apa? Dia akan buat kerja untuk dapatkan duit. Sampai bila-bila dia tak bergantung dengan kawan dia lah. Allah macam tu. Lagi kalau kawan kita boleh fikir macam tu, apakah Allah tidak memikirkan tentang kehidupan kita? Lagi kaya orang, lagi terkenalnya orang, lagi dikurang minta dengan Allah. Sebab tu orang yang susah-susah, dia kadang-kadang ibadah dia kurang lah. Tapi dia selalu minta dengan Allah. Tak sama macam orang yang dah ada. Dia minta sungguh-sungguh. Ya Allah, anakku tak makan hari ni, ya Allah. Macam mana ya Allah? Oh. Ya, sedih Tangkap sekali. tangkap. Kan? Acu cakap pun Acu sedih sebenarnya. Acu tahan je ni. Janganlah juga. Jadi kita tengok kan. Kita ingat bahawa kalau doa kita ni makbul, Allah sayang. Ingat kufur nikmat tu wujud tau. Sedih. Cuy Wah. kata tak nangis. Sekarang tiga-tiga ni. Kufur nikmat ni betul. Lagi kaya dia, lagi dia tamak. Lagi kaya dia, lagi dia minta main-main. Ya Allah. Dan kemudian dia orang banggakan diri dia orang. Rasa-rasanya Korin terlibat tak benda ni? Dah Wah. leka. Dia boleh tarik tu. Nah. Hah? Ya sebab Acu pun kata tadi tujuan Corin ni dicipta Menyesatkan. untuk menyesatkan manusia. Ya. Maksudnya Bukan terlibat. Korin ni jahat tau. Sebab tu kita rasuk dia tak jadi. Duk bisik je. Antara kerja-kerja dia lah. Antara kerja-kerja Korin. Wak. Kita dah sampai tahap di mana kita akan pergi details. Itu dah janji tu tunaikan. Jadi kita nak keridaan Allah. Kita cari keridaan Allah. Korin ini mengajar kita ni supaya tak redha. Jadi sebab ni first time lah kita tahu fungsi Korin tu menyesatkan juga sebab selama daripada kecil kan kita diajar bahawa syaitan yang akan menyesatkan manusia. Jadi rupanya Corin pun terlibat Korin sekali. pun terlibat sekali untuk. Jadi adakah soalannya kan? Kita ada soalan lah. Adakah sebenarnya syaitan dan jin Korin ni bekerjasama untuk satu benda yang sama? Atau fungsinya berbeza? Sebab dua-dua fungsi menyesatkan. Ya. Sangat halus. Sangat halus. Jin saka, santau, orang buat, orang hantau dan sebagainya, kita ruqyah, insya-Allah dia akan ada reaksi.
Corin, kita ruqyah, dia tak ada benda. Sebab memang kita tak boleh Dia trust memang akan kekal dengan kita. Buatlah macam mana pun. Kalau ada orang mengaku yang dia boleh halau Corin, saya cakap dekat sini dengan berani saya mengatakan bahawa mereka menipu anda. Mereka menipu. Deep kan? Corin tu, deep. Apa lagi nak cakap pasal Corin? Nak tanya apa-apa tanya dulu. Tadi Selain dia cakap menyesatkan, apa fungsi Apa tujuan jin ni? Selain Corin selain Corin menyesatkan. ni selain menyesatkan, apa lagi tujuan dan fungsi dia? selain daripada menyesatkan, fungsi dia adalah untuk kita, melengah-lengahkan kerja. Dia Maksudnya buat kita kita leka sebenarnya lah. secara naturalnya kita tak pemalas. Ha. Tapi dia yang suruh kita jadi pemalas. Ya. Ini dah nama dia salahkan jin dah ni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, "Janganlah kamu melakukan apa saja kerja yang kamu boleh siapkan hari ini dan ditunda kepada besok." Pernah dengar? Tak pernah. Tak pernah lagi. Tak pernah. First Pergi time cari. dengar. Pergi cari. Sekarang. Cik sekarang. Rasulullah melarang kita melengah-lengahkan kerja. Right. Jadi dalam masa yang sama, apa saja perbuatan baik yang kita nak buat, dia akan kurangkan perbuatan baik. Dalam poket kita ada RM150. Hmm. Duit RM50 tu RM1. Kita pergi ke masjid, ingat hari ni aku nak bagi RM150 lah. Kan? Rezeki aku banyak alhamdulillah. Bila sampai saja kat masjid, duduk saja, dah solat kan. Biasa orang bagi sedekah masa nak balik ada yang datang bagilah, contohlah. Atau dia dah ambil wuduk, nak masuk dalam masjid tu, tak apalah, aku bagi 100 lah. Bila nak keluar kat masjid tu, daripada 100 dah jadi RM5. Daripada RM150, derma itu sudah jadi RM5. RM5. Kau agak-agak siapa tu? Corin lah. Corin lah. Sebab dia tahu perangai kita. Dia tahu perangai. Dia didik kita jadi tamak, jadi kedekut. Dia didik kita dengan perkara macam tu. Adakah jap. Syaitan dikatakan membisik pada manusia untuk menyesatkan kan? Kalau Corin ni dia menimbulkan pada hati ke? Maksudnya Ya. dia buat hati kita terdetik untuk jadi macam tu. Betul. Bukan daripada bisikan ke apa? Memang dia ada dengan kita. Sentiasa dengan kita. Dia dalam badan ke? Ya, dalam dia ini bukan dalam badan dia dekat Dia luar. didamping. Dia damping, Mungkin pendamping macam kita. sekarang kat sini. Macam itulah. Betul tadi, hadis tadi. Ada betul? 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 Kalau search ada Kita lah. tak cakap kosong kita tak cakap kosong. Mungkin cara Acu sampaikan Acu tak sebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Kan tak ada macam tu. Acu cakap bukan macam tu. Acu terangkan dengan konsep macam ni. Dan kita cakap tadi pasal dia delay kan. Okey. Pernah tak dalam hati kita, kita cerita pasal Corin ni. Pernah tak dalam hati kita cakap pukul 3 pagi nanti aku nak tahajud. Pernah. Dan kita set jam kita pukul 3. 3 lah. Bila jam tu berdetik, kan, pada kebiasaannya lah. Bila jam tu berdetik, tangan kita ni akan automatic snooze. Tutup kan? Kejap lagi aku bangun. Lepas tu tertidur. Kau rasa-rasa siapa yang pergi tutup? Corin menggerakkan kita lah untuk tutup. Nampak? Dia buatkan kita kan. Dia buatkan kita delay kerja. Delay. Nak buat kerja jahat baik, delay. Nak buat kerja jahat, cepat-cepat buat. Maksudnya bukanlah dia dari segi menyesatkan, maksudnya bukanlah dia buat kita lupa pada nak buat kebaikan. Tapi dia melambat-lambatkan. melambat-lambatkan. Tapi sebab dia tu- pun bawa kita ke buat keburukan. Ya. Sebab tu, bila kita cakap perkara yang melengah-lengahkan, dia akan jadi tak buat tau. Betul? Kan? Makin lambat Dah tak buat. langsung. Last tak buat. Betul. Ini Corin. Mhm. Kalau orang cakap ruqyah atau kita ubat, kita boleh putuskan hubungan Corin tu. Dan kalau ada orang cakap, Corin aku datang, dia pakai serban. Kan, nak mengajar aku. Corin aku ni mengajar aku pada kebaikan. Tak boleh. Bukan level kita untuk kontrol Corin. Tapi kan Acu, macam ada setengah kes. Bukan setengah kes lah. Kita ada baca. Contoh orang tu orang alim lah. Orang alim yang dia punya rutin memang
buat ibadah. Apabila dia meninggal salah. Apabila dia meninggal, ada yang macam tadi lah, ada yang nampak orang alim tersebut masih hidup, baca Quran, buat ibadah. Orang kata jin korin ni kita boleh shape. Dia dia berubah perangai mengikut amal ibadah yang kita buat. Faham tak? Saya faham, Macam-macam. saya faham. Maksudnya bila dia orang dah meninggal, orang yang alim ni kita nampak dia masih lagi mengaji. Itu Ah. satu. Lagi satu, adakah seumur hidup apabila kita buat ibadah sahaja, jin korin tu pun akan terikut ke arah situ? Jin korin sampai bila-bila dia akan kerja, dia akan menyesatkan manusia. Dia tidak ada yang baik. So kalau yang tadi kes tadi, bila orang tu meninggal dia nampak jin korin. Orang yang nampak jin tu kena datang Ustaz Rawatan. Dia Sebab perlu- ada orang yang komen ataupun kisah-kisah lah yang orang share. Diorang nampak orang yang alim ni bila dah meninggal masih buat ibadah. Contohlah dia nampak orang tu baca Quran. Orang kata tu adalah jin korin yang Kalau dia boleh mengikut amal ibadah tu. kalau dia boleh nampak korin, dia kena datang Ustaz Rawatan. Okay, soalan. Kenapa? Okey. Sebelum Aceh masuk soalan kenapa tu, kita ada soalan sebelum kenapa tu. Okey. Boleh ke orang yang hijab terbuka ni nampak korin? Satu dan dua. Kita cerita pasal hijab terbuka. Hmm. Kan Acu cakap dulu, kita ni manusia ni dikirimkan dengan beberapa kelebihan mencari adat. Ikhras yang ada pada para nabi. Kan dia turunkan ikhras untuk lindungi para nabi sebelum mereka diangkat menjadi Dapat nabi wahyu. dengan rasmi. Dan kemudian kita ada mukjizat yang hanya diturunkan kepada nabi dan rasulnya. Dan kita ada karomah yang diturunkan kepada para wali. Dan kita ada ma'unnah yang dianugerahkan kepada manusia-manusia yang tertentu. Dan kemudian kita ada istiraj. Orang yang dikatakan hijab terbuka ini, boleh tak Nampak mereka korin. ni kan mengatakan bahawa diri mereka ni ada maunah, iaitu anugerah daripada Allah, dan mereka ini dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk lihat. Tak boleh Ada lah. tak benda tu bergantung dengan amal ibadah dia. Kalau macam dia seorang ahli ibadah kan, lepas tu Allah memang nak kurniakan dia hijab tu. Itu boleh jadi. Tetapi maunah lah kan? maunah dia bukan bersifat kekal. Maksudnya Dia boleh, kejap ada, kadang kejap boleh, tak ada. kadang tak boleh. Maksudnya mungkin pada waktu dia nampak tu adalah macam petunjuk. Petunjuk Allah. Petunjuk daripada Allah. Tetapi apa yang dinampak tu kena confirmkan. Dengan Kita akan cerita pasal mencari adat tu nanti. Kita akan cerita pasal mencari adat tu nanti. Tapi pada basically, apabila orang yang sudah meninggal itu, mereka diputuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di alam barzakh. Dan kita tak boleh dah nak hubungkan dia. Cuma kita boleh, kadang-kadang kita boleh mimpikan mereka. Dan biasanya mereka ni tidak bercakap. Betul. Kita mimpi dia tengok kita kan. Jadi kita sedekahkan Fatihah lah. Tapi kalau kita nampak dia kat rumah tengah mengaji dan sebagainya, sama ada dia jin Islam yang baik ataupun dia adalah jelmaan jin untuk menyesatkan manusia. Dia ada dua saja. Jadi kita sebagai manusia, macam mana kita nak confirmkan bahawa dia datang itu untuk ajar kita benda yang baik atau menyesatkan kita? Hatta dia bukan Quran sekali. Bukankah kita tengok banyak je manusia biasa ni yang pegang Quran tapi dia sesatkan orang? Kan? Bukankah perkara yang kita nampak alim tu, kadang-kadang dia datang dalam bentuk yang alim tapi dia menyesatkan orang? Betul lah tu. Betul eh? Jadi Korin ni menyesatkan orang. Dia bagi kita sibuk, bagi kita leka, kan, bagi kita lupa. Pelupa pun salah satu sebab dia. Lupa nak bayar hutang. Macam kita lupa barang je lah. Dia orang tu kita boleh panggil Korin lah tu. Kan? Masa nak pinjam duit, dia datang dengan muka senyum, minta tolong dan sebagainya. Tapi bila nak minta duit, dia hilang macam Korin, tak nampak. Kan? This is the thing lah. Okay. Semua benda kita boleh cakap semua benda yang benda jahat yang manusia buat tu datang dari korin, bukan diri sendiri. Kalau difikirkan lah kan, perbuatan tu atas kita sendiri. Cuma korin ni membisik untuk menghasut kita betul. Dia mendetikkan lah. Tapi yang kita sendiri yang buat. Tapi macam Acik sebut tadi kan, lupa bayar hutang.
Datangnya daripada Corin. So Kalau itulah Kan dia salah suruh dia. lengah-lengah. kalau Mula-mula kita dah, tak apalah besok lah bayar. kalau kita ada Minggu depan lah bayar. inisiatif macam Nak berubah. buat reminder, tulis kat whiteboard ke, kat dinding rumah ke, kat phone ke, macam tu. Inisiatif sendirilah. Okey, inisiatif sendiri. Berapa banyak yang kau boleh ikut inisiatif sendiri? Contohlah. Kalau kita ni boleh digoda dengan benda-benda yang lain. Tak boleh ke digoda dengan benda-benda macam tu? So semua benda jahat yang manusia buat datang dari Corin. Corin. Untuk manusia lah, jahat lah. Okey lah. Apa definisi syaitan? Apa definasi syaitan? Syashul. Syashul lah cakap pagi ni. Kan? Makhluk yang buruk, makhluk yang berperangai buruk. Makhluk yang berperangai buruk. Manusia, Manusia ada ulama yang mengatakan bahawa syaitan ini adalah satu makhluk yang tidak mempunyai apa-apa kebaikan langsung pada dia. Syaitan lah. Jadi Corin ni dia ajar kita buat benda yang jahat ni. Perangai dia perangai malaikat ke perangai syaitan? Syaitan lah. Simple. Kita close. Faham. Faham? Kalau So, dia ajar benda yang baik tak apa. Ini tapi dia ajar kita benda yang. Jadi kalau ada orang tanya, boleh ke kalau kita ruqyah Corin ni dia boleh keluar? Tak boleh. Yelah Syed. Sekalipun untuk mengubah dia pun tak boleh. Perangai ni kita kena latih. sebab Kita kena. cara Okey. cakap lah yang baik, yang Corin yang baik tu daripada Rasulullah SAW. Sebab kalau kita tengok kita kenal umur diri kita mengenai hidup kita kan. Kita mungkin kenal hidup kita masa umur kita akhir balik lah. Lepas akhir balik kalau 15 tahun 15 tahun lah. Lepas tu baru kita kenal diri kita. Tapi Corin ni kenal kita sejak kita beranak. So jangan cakap besar. Jangan cakap besar. Dia ni dahsyat. Corin ni dahsyat. Dia punya definasi Corin ni adalah satu perkara yang sangat dahsyat. Rasuk je. Rasuk. Kalau jin tu berasuk, bagi acu lah, bagi acu. Okay. It's bukan benda yang menakutkan. Rasuk ni kita tak ingat. Selalu tengok orang kena rasuk. Orang kena rasuk, kita boleh berinteraksi jin lain lah. Tapi Corin ni, kita baca-baca Quran dia diam. Dia pergi buat bodoh. Dia rasa apa-apa tak bila saya bacakan Quran? Tak ada. Sakit tu cakap lah, bukan jin tu cakap. Jahat. Corin jahat. Tapi kalau kita buat kebaikan macam tu kan, baca Quran apa semua, Dia akan kacau untuk suruh berhenti dia lah. akan kacau untuk berhenti. Okay. Kita tak boleh halau Corin itu daripada keluar. Kita tak boleh nak bunuh dia ke, nak tangkap dia ke, nak ruqyah ke, nak suruh dia sumpah untuk keluar, tak boleh. Tapi apa yang kita boleh buat? Kita beribadah. Macam cakap tadi, kita beribadah supaya dia lemah. Supaya Corin ni jadi lemah. Maksudnya dia kena cari jalan lain untuk selewengkan kita. Itu datang isim. Nampak? Saya bagi tahu benda ni semua sangkut tau. Itu datang isim nanti. Okay? Bila Corin ni dia kita selalu mengaji kan. Sedekah, nak bersedekah, duit dalam ada 1,000 kan. Nampak acu jalan-jalan, acu dah 1,000. Dia macam tu. Dia tak ada besoklah, lusalah, tulatlah, tak ada. Dia terus bagi. Dia lawan dengan cara macam tu. Bila dia nak tahajud kan, pukul 3, dia set jam dia tu pukul 2.30. Dia set jam dia 2.30. Bunyi tit 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 tit, terkejut katil terus. Dia lawat, dia fight dengan macam tu lah. Nak buat macam tu senang. Susah. Makan masa. Kita tengok macam mana terjadinya kaki judi. Macam mana orang boleh ketagih dengan judi, macam mana orang boleh ketagih dengan minum, macam mana orang boleh ketagih dengan arak, macam mana jadi? Awal dia tu. Mula dari mencuba. Alah, kau minum sikit je. Ni pun ada Alah, kawan-kawan maksudnya juga bosan je ni. Kawan-kawan yang perangai macam syaitan. Alah, sikit je. Kan? Sikit je. Kawan-kawan tinggalkan kita masuk berak dalam toilet, dia tak ikut. Corin ikut. Kan kau duduk dalam toilet lama, nanti kau boleh kerja kau 8 jam. Bos bagi gaji 8 jam, tapi kau duduk dalam toilet 30 minit. Untung 30 minit tu. Nampak? Oh, you? Kau? Kau balik nanti kan, kau ambil lah pen. Alah, pen company. Simpan je lah bawa balik, pakai.
Kan jahat tu. Dah mencuri pula Dah kan. mencuri pula. Macam mana pula judi? Masuk sikit dulu. Masuk sikit dulu. Masuk sikit dulu. Kita sikit je gaji aku 9,000. Alah kalau aku bagi 100 main 100. judi, Apa kan tak lagi? apa, nanti mana tahu boleh dapat banyak. Dia hasut. Dia dapat Lepas tu dapat banyak, banyak. Ah, Lepas beli tu lah dah barang kan, beli barang ke, beli dah benda rugi ke. kali kedua kali ke. Hari tu dapat 1,000. Boleh lagi masuk 100. kan. Dia akan jadi orang ni berjudi, mula-mula dia nak cuba kan, nak try nasib lah. Kalau dapat buat 100 dapat 1,000, buat 100 dapat 2,000 kan. Tapi dia kalah. Bila dia kalah, cakap, kau kena tebus balik ni. Betul. Betul? Naik 200. Nak tebus balik. Bukan cakap daripada pengalaman, tapi firasat. Firasat kan? Clarify dulu. Kenapa clarify? Declare dulu. Selalu clarify ni. Kita nak elak fitnah. Ya? Jadi bila kita tengok orang yang dengan Corin ni, dia didik kita supaya dia menjadi tabiat. Dia didik kita ni main judi ni supaya jadi tabiat. Bila jadi tabiat, dia tak payah suruh dah. Lepak tepi je. Dia nak bisik. Dia tak payah bisik dah. Dia tak payah bisik. Dia boleh relax. Tapi rasa-rasanya Corin ni dia nak tinggalkan kita dalam keadaan macam tu. Tak. Bila kau kalah judi, kau dalam debt, dalam hutang, apa dia ajar? Dia akan ajar kita untuk hilangkan stres tu, dia suruh buat apa? Minum. Mabuk, ambil dadah, minum. Bila kita menang, dia suruh buat apa? Labur lagi. Tak, dia akan suruh cari pelacur. Duit banyak, menang. Maksudnya dia hustle. Banyak cara. Untuk You menyelesaikan. tak boleh fikir tau. Connection Corin tu dengan kita ni tak boleh fikir. Kita cakap pasal macam ni, dia akan sampai 4 hari 4 malam tak tu berhenti. Corin ni ada berkaitan dengan nafsu ke? Macam Acu kata. Ya, dia latih. Maksud dia menambah nafsu untuk berjudi lah. Ya. Dia latih kita. He's training us. Dia latih kita. Kita tak tahu. Dia latih kita. Dia latih kita. Latih untuk maki. Latih kita untuk delay kerja. Latih kita tak mau dengar cakap orang. Tengok dia simple. Bila kita nak bergaduh, ada tak orang sabarkan kita? Kita nak tumbuk, kita bawa kawan-kawan kan. Mesti ada orang pegang kita kan. Sabarlah. Sabarlah, peganglah. Pegang aku kan. Konon-konon Tangan tak nak swing. Tangan tak nak swing kan. Nak macam kuat tu. Tapi yang bercakap itu, yang kat dalam tu cakap, alah kau jangan dengar cakap dia. Kau jangan dengar cakap dia. Kau terus pergi tumbuk dia. Kau terus pergi tumbuk dia. Nampak? Dia api-api kan kita. Bila orang panas baran pun boleh gentle, dikatakan. bro. Kalau orang panas baran pun boleh dikatakan datang dari Corin dia juga. Kita boleh cakap macam tu lah. Sebab pada kita, sifat fitrah manusia ialah sifat yang mendengar cakap. Kita ni fitrah kita dengar cakap. Fitrah kita bukan melawan. Manusia ni fitrah dia dengar cakap. Bila beranak, dilahirkan, fitrah kita apa? Kalau kita susah, kita minta. Nangis kan? Nangis kan? Ada ke budak masa kecil-kecil, lahir-lahir saja, kau tak nak bagi aku bunuh kau? Tak ada kan? So dia jadi macam tu. Corin ni dia ajar, dia didik. Bila kita selalu mengaji, dia tak boleh nak kawal kita dalam keadaan pasal kita ni selalu bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita kurangkan dia suruh pula cakap, kau mengaji ni kan, kau bagi orang dengar suara kau ni, suara paling sedap sekali dalam dunia. Timbulkan riak Sudah. pula. Kan? Kau mengaji ni. Halus tu. Hoi. Jangan main. Halus sangat. Sama. Rukiah pun sama lah. Kan? Bila kau nak ambil wuduk kan, kau buka air tu kecil, bagi orang tengok kau ni tak membazir. Kan? Kau fikir, dia punya cara tu, dia bisik kat kita tu. Dia pasal dia memang dengan kita, sentiasa 24 jam dengan kita. Kita tidur, dia tak tidur. Kita tidur, dia tak tidur. Ada soalan pasal tidur. Kalau kita tidur, dia gimana? Dia dekat sebelah kita. Dia stay je lah. Itu yang aku cakap tadi. Bunyi titit 5 minit lagi lah. Nampak? Dia. Kau buat baik pun dia ada. Kau buat jahat pun dia ada. Dan perbuatan-perbuatan dia, bila baik tu dia akan suruh buat apa? Dia akan suruh kita buat perbaik tu melampau-lampau supaya orang tengok.
Menimbulkan riak. Meriak lah, Ah, menimbulkan riak. tuan-tuan dan puan-puan, hari ni saya dengan berkat Allah Subhanahu Wa Taala ada RM300 kat tangan saya, sedekahkan pada orang miskin. Kan? Buat konten. Kan? Buat lagu sedih. Bila tiba saat Lagu lain. lagu Lagu lain. lain. Sorry lah kita. Nak buat sedih tak jadi. Kan? Aduh, tadi dah sedih dah Su. Yang tadi ni kau dah sedih dah. Tapan dia tak sedih. Tambah lagu tu. Tapan Aduhai, dia salah dah lagu sedih tu. dah tu. Oh, itu lagu orang meninggal lagu Ah. Aduh. Jadi kita tengoklah. Kita tengok, kita sedekah. Sedekah kan baik. Mhm. Kan? Tapi aku kan kalau ada duit, kalau duit kat poket ni ada berapa lah, itu aku bagi. Bahaya. Sebab tu ada baca hafal satu hadis ni lah yang dia kata kalau nak sedekah tu biarlah tangan kanan, yang sedekah tangan kiri tak tahu. Sorok. Berbuatlah kebaikan dengan menggunakan tangan kanan kamu sehingga tangan kiri kamu tidak tahu apa yang dilakukan oleh tangan kanan. Tapi kadang-kadang ada orang nampak tangan kanan tapi muka lagi besar daripada apa yang dibagi. Alamak. Alamak. Kan? Bukanlah kita korang jangan salah sangka pula ya. Korang tengok video ni lepas tu nanti cakap nak sedekah tak, buat konten tu bagus sebab apa dia boleh mengajar orang. Betul. Kan? Tapi cara nak buat konten tu berpada-pada lah. Kan? Janganlah sampai kau Memalukan. riuh kan. Dengan ain dengan apa semua kena kan. Sudah. Jadi Corin ni dia dahsyat. Dahsyat. Dia punya cara tu dahsyat. Dia tak ada cara untuk halau dia, tak ada. Dia akan sampai kita mati. Kalau orang tu ada bela hantu raya, kan? Contoh dia bela hantu raya. Bila dia mati, yang balik itu Corin. Corin dengan hantu raya ni lah. Hantu raya ni dia tak begitu tahu pasal kita. Tapi Corin ni tahu. Dia cakap lah dengan Corin. Dia kalau balik rumah, dia ambil yuk, dia ambil nasi. Dia ajar macam mana benda tu berjalan, macam mana dia bercakap, macam dia ajar lah. Dia ajar. Maksudnya diorang pun diorang boleh berkomunikasi. komunikasi. Sebenarnya cerita yang mengenai hantu raya tu kita nak bawa kepada cara Corin ni berkomunikasi. Acu. Ya. Dia perdayakan kita. Bukan berdaya. Adakah Corin Acu tengah borak dengan Corin kita? Duduk diam-diam. Okay. Kan tadi kita persoalan kita Corin dengan jin lain kan. Dia berkomunikasi tak? Adakah Corin dan Corin pun berkomunikasi? Okay, kita pergi kat Yang first. first dulu pasti Corin kita dengan minta jin Acu. lain boleh komunikasi ke tak? Dan second, adakah Corin dan Corin orang lain boleh berkomunikasi? Okey. Jangan ulang. Okay, Acu Dia sama. simple kita cerita pasal macam mana Corin berhubung dengan jin lain. Macam mana pula Acu boleh dapat benda ni? Kan? Macam mana Acu boleh tahu? Kan? Senang itu pasal merawat. Ada seorang pesakit, dia sakit dan dikatakan bahawa dia ni sakit kerana telah disihir. Dia sakit disihir. Dia pergi jumpa satu orang perawat yang melakukan perkara yang pelik lah. Jadi dia pergi jumpa perawat ni. Sampai kat rumah tu, perawat ni pun cakap, kita tak mau sebut bomoh-bomoh lagi lah ya. Sebab bomoh dekat utara, perawat Islam pun dia panggil bomoh. Kelantan pun panggil tokmoh. Jadi kalau kita cakap bomoh, semua orang nanti kena kan. Kita cakap perawat lah. Jadi perawat ni, dia suruh duduk depan dia dan dia cakap, kau ni, bagi nama kau. Aku nak tengok nama kau. Dia tengok. Woi, kau ni kan sebenarnya telah dibuat oleh orang ini. Engkau kat rumah kan, kalau kau makan, mesti nak pakai kicap kan? Bomoh ni tahu. Macam mana dia boleh tahu? Orang ni tak pernah jumpa dia, tiba-tiba kau ni makan pakai kicap. Dia tahu. Rasa-rasa macam mana tu? Corin lah. Macam mana dia buat? Corin bagi tahu pada Corin bomoh tu? Jin bagi bomoh pada tu. jin. Oh, jin bomoh tu. Jin bomoh. Corin tu datang. Hello my friend. Oh, my friend. What's up? This fella eat nasi he put kicap. Soy sauce. Kicap tomato. Tak, dalam Malaysia ada kicap juga. Soy sauce is orang putih. Ketchup. Betul. Borak English. Ya. Jadi dia dapat tahu.
Jadi jangan taksub kepada orang yang tahu mengenai perkara-perkara yang tahu pada kita. Tengok kita pergi, pesakit datang kat kita. Duduk depan kita kan, kita baca. Ya maksyaral jinni wal insi in istata'tum an tanfuzu min aqtaris samawati wal ardi fanfuzu. Dia ikut Pesakit Sakit ikut. ke? Dia kena rasuk, dia ikut. Dah habis settle semua, kita tanya dia, macam mana tahu ayat tu? Saya memang beramal dengan surah Ar-Rahman ni. Dia kena rasuk kan? Jin ini yang duduk dengan dia belajar dengan Qorin untuk baca Al-Quran. Sebab tu kita tengok kadang-kadang kita baca pada pesakit, kita baca wala ya'udu hifzuma wa huwal aliyul azim. Wala ya'udu hifzuma wa huwal aliyul azim. Wala ya'udu hifzuma wa huwal aliyul azim. Jin yang mengasuk tu kata, terlambat je, mana ada apa-apa bro. Kau ngajar dia. Kan? Kenapa jadinya tu? Benda biasa. Qorin ni dahsyat tu. Maksudnya jin lain boleh menuntut dengan Qorin kita Ya. untuk belajar. Ya. Maksudnya Qorin ni boleh mengajar juga. Apa saja yang kau tahu, Qorin tu tahu. Apa Apa saja yang kau belajar, Qorin tu belajar. Maksudnya makin tinggi ilmu orang tu, Qorin tu akan Lagi sama. hebat. Itulah soalan kita tadi tu sebenarnya yang kalau macam orang alim. Tapi dia tak rasuk. Dia tak boleh rasuk. Qorin ni satu weakness dia tak boleh rasuk orang, dia tak boleh rasuk. Tapi dia boleh segala kebaikan kita buat dan dia boleh ajar jin yang datang. Itu dahsyat dia tu. Itu cara dia berkomunikasi. Jin yang datang pula boleh merasuk orang. Dia memang fungsi dia menyesatkan kita. Jadi bila kita bacakan ayat ruqyah. Jadi kalau kita datang kat kita baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dia sambung la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Kita amin. Itu pula yang kena ruqyah. Awak letaklah kepala awak kat tangan awak kat kepala saya, awak bacakan saya lah. Ruqyah diri sendiri. Ruqyah diri sendiri. Ada orang cakap apa? Jin itu telah immune kepada ayat Quran. Orang yang cakap macam tu dia sesat. Jin tu belajar untuk dia cakap Quran itu tidak mengenakan apa-apa lagi kesan kepada jin ini. Orang yang cakap jin itu telah immune dan kebal dengan Quran, orang tu sesat. Kau baca Quran minta dengan Allah. Bukan kau baca Quran, akan aku cakap dulu benda ni. Kau baca Quran bukan dengan harapan bahawa bacaan kau tu boleh sembuhkan orang atau mengapa-apakan orang. Kau baca Quran supaya Allah beri kesan kepada orang itu. Nampak? Lagi satu soalan yang menarik lah. Kan Acu kata, let's go. Jin tu dia akan belajar dengan Qorin untuk membaca Al-Quran. Kalau let's say Acu ruqyah orang dan Jin tu ikut, adakah Jin tu akan terasa macam terbakar sendiri? Terbakar istilah orang panggil dia orang terbakar lah. terbakar lah. Adakah Jin tu sampai dia baca dia terbakar diri dia sendiri ke ataupun sampai dia mengalah? Very good question. Bacaan Al-Quran ni dia memberi kesan dalam bentuk gelombang. Dia memberi kesan dalam bentuk nasihat. Dia memberi kesan dalam bentuk pengajaran dan betapa besar dan mengajar manusia betapa besarnya kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia memberi kesan apabila Allah mengarahkan dia memberi kesan. Jadi kita jangan baca Quran, kita baca Quran, contohnya paling famous is kursi lah. Kan boleh bakar jin. Ayat kursi tak bakar jin, yang memberi kesan kepada kesakitan itu dia Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tengok orang tu baca Quran tak jadi. Baca Quran tak jadi. Jadi kita kena tengok niat orang ni. Dan bukan niat masa dia membaca saja. Niat dia masa dia belajar, masa dia amal, masa dia jazam, masa dia kuatkan bacaan itu dalam hati dia. Apa niat dia sebenarnya? Kalau dia niat
Lepas ni aku baca Quran untuk menumbangkan jin dan membunuh jin, habis lah. Habis lah. Tapi kalau diniat, aku membaca Quran ni untuk menjadi amalan supaya Allah melindungi aku dan aku bermohon dengan bacaan-bacaan Quran ni, turunkanlah hidayah dan selesaikanlah masalah yang ada pada pesakit aku. Beza kat situ je. Ya, Ni. Beza kat ikut situ lah. je. Tengok macam mana orang boleh sesat dia baca Quran Ruqyah ni kita baca kursi, orang tu boleh sesat. Orang yang baca kursi tu boleh sesat. Allahu la ilaha illa huwal qayyum. La ta'khuzuhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Jin tak ada apa-apa. Ya, lepas tu jin baca. Jin sambung baca. Contoh, jin sambung baca sampai wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwal aliyul azim. Perawat cakap apa? Aku baca tak ada apa-apa jadi. Kuat jin ni. Kau sesat. Simple. Kau sesat. Simple. Jadi lepas tu baca dengan keadaan belagak. Kan? Kau tengok aku baca kursi. Oi, baca kursi ni belagak. Aku baca kursi ni kau tengok kau terbakar nanti. Wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwal aliyul azim. Keh. Mana ada terbakar tak terbakar pun. Kau nak cakap apa? Macam mana ada Itulah situasi abang nak tu? tanya. Ada? Wah. Banyak kali ke? Ada banyak kali lah. Kan? Tapi apa yang kau kena buat sebagai seorang perawat Islam? Apa yang kau kena buat? Ulang lagi. Allahu la ilaha illa huwal qayyum. Ulang sampai Ya. dia tak boleh dah. Sampai dia tak tahan lah. Dia akan tiba masa dia akan menjerit. Perawat kena sabar. Jangan paksa kerja Allah. Engkau buat kerja engkau. Kau jangan buat kerja Allah. Kerja Allah mendatangkan kesan, menunjukkan result. Tapi kerja engkau apa? Minta dengan Allah. Kalau kau anggap kalau perawat mana-mana, saya cakap lah dengan perawat mana-mana, saya action sikit lah kali ni kalau perawat mana-mana kata diorang punya bacaan ini boleh mendatangkan kesan kepada pesakit atau mendatangkan kesan kepada jin, awak teruskan. Saya tidak, saya berlepas tangan. Saya berlepas tangan. Jangan duk sibuk-sibuk cakap amalan awak hebat dan boleh menghancurkan jin dan sebagainya. Tak boleh. Tak usah sembang. Tak usah sembang. Yang mendatangkan kesan ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Jin luar masuk dalam, dia boleh keluar masuk. Jin Qori ni dia boleh keluar masuk, boleh diusir, boleh kita rawat. Boleh terkena sihir, dia boleh hantas-hantau dan sebagainya. Tapi Qorin dia tak boleh. Dia tak boleh datang dan pergi, dia memang ada sentiasa bersama, tak boleh dihalau. Ruqyah hanya boleh melemahkan mereka daripada segi nafsu. Salah satu cara yang paling kuat untuk menghalang Qorin ini ialah berpuasa supaya kita lemah. Supaya dia lemah. Nafsu yang besar datang daripada makanan yang teruk. Makan, kita jadi malas. Lepas makan nak buat apa? Tidur. Lepas makan kita jadi apa? Mengantuk. Kan? Kita jadi malas. Itu yang diajar oleh Qorin. Pengalaman sendiri. Orang kata tu, you are what you eat. Yeah, we are what we eat. Very English. Aku tengok korang komen pasal perut ni, korang jaga Okay. Kita boleh tengok bila kita baca Al-Quran, kita katakan pasal kesan tu lah. Kita sambung sikit lah pasal kesan. Bila kita baca afahasibtum annama khalaqnakum abathaw wa annakum ilaina la turja'un. Jangan baca, aku tak tahan, jangan baca. Dia tutup telinga. Dia mula berlakon. Ada soalan ke? Kalau dia tu tinggal dia tak dengar. Kenapa dia tak nak dengar? Dia tu Gelombang nasihatkan. lah. Ya, dia tak tahan dengan Quran sebenarnya, rumah Quran. Tapi dia bila dia tutup telinga, atau dia menjerit, atau dia mengaji. Tujuan utama dia adalah dia tidak mahu dengar. Dan apabila kita mengaji, dia mengaji, tujuan dia tak nak dengar kita mengaji. Aku cakap, Hafiz cakap, Niza cakap. Siapa nak dengar? Tak ada siapa. Tak ada siapa nak dengar. Kita bergaduh, kan? Kau dia pun cakap, kau Aku tak faham kau cakap apa, kau tak faham aku cakap apa. Betul. Kan? Yang dengar siapa? Yun. You dengar. Audi. You dengar.
Tak Kan? payahlah ya. Kan? You nak masuk kamera. Bila suara tak nak. Ha, dia jadi macam itulah. Yang mendengar orang keliling. Nyew. Kan? Tapi orang keliling jadi apa? Pening lah. Tak, orang keliling jadi kori nombor 2. Kau Oh, pukul je dia. menghasut. Kau sabarlah, kau Menghasut. sabarlah, kau pukul je dia lah. Bodoh. Kalau aku jadi kau, aku dah pukul dia. Nampak? Ah. Aku kori nombor 2. Bila lagi aku nak pukul dia? Setan juga kan? Kan? Itu Corin dia pula yang bekerja lah. Apa yang patut kita buat kalau tengok dua orang bergaduh? Meleraikan lah. Gaduh bertumbuk-tumbuk ni, apa kau buat? Rukiah dengan dua-dua tu. Tak, lagi telefon polis buat apa? Jangan masuk campur. Senang. Jangan masuk dalam Semua. jangan masuk dalam hal orang, jangan. Telefon polis sebab apa? Kan kita tahan orang yang katalah kita Bergaduh. tahan orang yang mukul tu, yang kena buli tu, contohlah kena buli pula pukul orang ni. Kita tahan. Dia nak Yang tumbuk tahan kan? yang kena. Kita tahan dia. Dia datang dia terajang orang ni. Yang tahan yang kena. Jatuh patah leher. Nampak orang peluk kau. Kau yang peluk orang ni. Polis datang cas kau bunuh orang. Habis. Nampak macam tu dah memang tak boleh lerai. Telefon polis. Dah. Bagi polis buat kerja dia. Jangan buat kerja polis. Nanti polis nak makan apa? Kau ni jahat Kalau kita tengah sembahyang seorang-seorang kita tengah sembahyang seorang-seorang kan. Kita sampai tahiyat akhir. Kita baru tengok cerita hantu kau. Wih, Oh. cerita makmur. Cerita hantu lah. Contohlah makmum lah contoh. Apa cerita lah tak kisah. Tengok cerita hantu. Lepas tu kita. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tutup mata. Mata tutup. Tutup mata. Takut berbenar kan. Bila kita dah sujud kan. Sujud selalunya mata terbuka, jangan tutup. Tutup, buka mata. Bila kita tengok cerita hantu, kita bangun. Buka mata slow-slow je. Kan? Sebab apa kita terpedaya dengan cerita hantu? Cerita Sebab tu hantu. cerita hantu tak bagus. Corin ni dia didik kita supaya takut, sentiasa dalam keadaan problem kan. Kalau kita berdebar-debar dia bisik lagi. Jangan. Acu diam, Oh, acu dia. diam. Lama-lama jadi skizo lah. Ah. Dia latih kita supaya jadi macam tu. Dia latih. This is Corin ni. Kita pasal Corin, kau ingat sikit Banyak semua nak tanya. Banyak nak tanya What? sebenarnya. Okay. Boleh tanya. Corin ni dia memperdayakan pandangan kita. Macam contoh macam dia kata skizo. Kita baru-baru ni ada terlintas dekat TikTok lah. Ada seorang ni dia pesakit skizo. Dia ceritakan pengalaman dia tengah solat. Bila dia takbir, Allahu Akbar. Lepas tu dia nampak orang kiri kanan ni macam biasa dia. Solat macam biasa. Tak. Dia tak solat. Dia duduk masa tu. Dia tengah zikir lah. Dia tengok orang kiri kanan okey tengah solat macam biasa. Lepas tu bila dia pandang bawah, dia pandang balik tiba-tiba orang tu berpusing. Semua orang berpusing, semua tengah pandang Semua orang dia. tengah pandang dia. Dalam pandangan yang menakutkan lah. Adakah Corin ni boleh memanipulasi mata orang? Skizo ni dia ada macam-macam jenis. Skizo ni ada pada hearing. Auditory. Dan ada satu lagi ialah visual. Bila dia sampai, dia asalnya adalah bisikan. Pada awal-awalnya dia bisikan. So dia bisik perlahan-lahan je. Tapi kita anggap bahawa itu adalah kita. Kita anggap bahawa itu adalah bisikan hati kita. Mula-mula dia terdetik pada hati. Kemudian dia sampai kat telinga. Kita akan dengar orang bercakap. Orang tu kan dia pandang kau sengit. Mula-mula pada hati je kan. Mula-mula kita cakap, dia memang tak suka aku lah. Dia benci aku kan. Tapi yang kali kedua kita akan dengar kat dia. Perlahan je sayu dia punya. Dia memang benci kau. Dia memang benci kau. Jadi kita dah mula ada perangai macam tu. Tapi jumpa orang ketiga, keempat, sama juga. Dia ni pun benci kau. Jumpa orang kelima, dia memang nak bunuh kau. Lama-lama dia trigger, jadi skizo. Yang dikatakan visual yang dia nampak ni, cuba kalau dapat tanya orang tu, adakah dia terus bermula dengan keadaan macam tu, ataupun dia bermula dengan satu keadaan yang dia nampak mula-mula bayang saja. Dia tidak akan jadi macam tiba-tiba boleh nampak orang tu berpusing menghadap kita ramai-ramai menghadap kita. Tak. Dia akan jadi dalam keadaan yang lain. Faham? So bila kita solat, solat tadi dah sebut kita ambil ibadah lain. Zikir. Tadi dia kata zikir kan. Kita je la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita zikir. Panjang kan. Tapi bila kita buka saja mata, kita tengok, keliling kita ni dah kosong. Dah tak ada apa-apa. Kan?
kat mana ni? Oh, dia dah Tu macam dia. Wah, dia dah masuk dunia lain kan. Soalan Eh, lain. aku kat mana ni? Dan tiba-tiba dia nampak depan dia ada dia. tengah pandang dia. Ah, Wish, saja reka cerita kan. ah. Dia nampak diri dia berada kat hadapan dia. Orang ni pula bercakap dengan dia. Kau zikir tak cukup kuat. Zikir kau kena kuat lagi supaya orang boleh dengar. Dan bila orang dengar, dia tidak dia akan cuba ikut kau. Kau akan jadi seorang imam. Wah, syaitan daripada mana datang? Corin ni dah tahu kelemahan orang ni. Dia dah tahu cinta dan asyik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia nak sesatkan orang ni, dia ajar orang ni pergi buat zikir yang lebih hebat. Ya. Dalam keadaan tak sedar, tak begitu, orang ni sudah jadi asyik. Asyik kepada siapa? Asyik kepada orang yang dia nampak macam muka dia. Mengajar dia untuk berzikir dalam keadaan yang lebih hebat. Jangan campur dengan orang. Pergi duduk kat mana-mana seorang-seorang. Guru tak ada. Tapi orang ni duk ajar dia, duk ajar dia, duk ajar dia, duk ajar dia untuk buat perkara-perkara macam ni. Akhirnya apa jadi? Schizo, anxiety, depression. Kan. Yang orang panggil dua personality tu apa? Bipolar. Bipolar. Hah? DID. Apa nama DID. apa? Dissociative Identity Disorder. Lagi satu? Bipolar. Bipolar juga ada. Bipolar. Orang kalau awak tengok orang yang schizo ni kadang-kadang diorang sampai tutup telinga. Dia Dia tak nak menjerit, dengar. dia tak nak dengar. Tapi masalah dia bila dia pekap telinga dia, lagi kuat bunyi. Lagi dengar. Lagi kuat bunyi. Itu sebab kalau kita tengok orang yang sudah sampai kepada mental stage kan, dia akan tutup telinga, dia kata, "Aku tak nak dengar, aku tak nak dengar." Dia tutup telinga. Tapi apa yang dia dengar tu bukan pada telinga. Hati. Dalam Dalam dia. dalam akal, dalam hati dia. Tu sebab Corin ni sangat jahat. Jangan rendah-rendahkan ya. Corin ni dia rapat dengan kita. Dia tahu our weaknesses, dia tahu kesedihan kita. Bila sedih dia cakap, "Engkau lah seorang satu saja yang ada kat dunia yang Allah turunkan dengan bala yang macam ni." Nampak? Benda tu kecil, kan? Atau benda tu besarlah. Kematian kucing. Contoh, Contohlah. orang yang sayang kucing dia tahu macam mana kalau kucing mati Ya. Macam Acu itulah, kambing Acu sayang kan. Tiba-tiba dia mati kan. Acu nangis kat tepi katil 4 minggu. Sedih. Kan. Kambing kau orang jangan saya sayang kambing. Mati. Tapi dia akan cakap orang lain bela kucing. Tak ada pun hantar vet. Tak ada pun pergi hantar grooming. Aku jaga kucing, hantar grooming, hantar vet, vaksin, bagi makan per power. Mati juga kau kucing. Kenapalah kejam sangat dunia ni? Ini kita cakap macam ni, tapi realiti benda ni berlaku. Berlaku? Betul? Berlaku. Kenapalah dunia ini kejam terhadap aku? Ni kucing. Corin ini, dia benda yang kecil tu, yang dia tahu boleh menyebabkan kita kufur kepada Allah, dia akan blast dia besar-besar. Sebab tu kita tengok orang yang hampir yang ada depression disebabkan oleh Corin ni. Sebab kita ruqyah dia tak ada apa-apa. Kita baca Quran, dia tak ada apa-apa. Ain pun macam tu juga kan? Ya betul. Tiada ruqyah Untuk Ain. untuk Ain. Jadi Corin ni macam tu. Kita baca Corin ni, kita minta supaya ni tenang. Dan kita bagi dia ayat-ayat untuk lapangkan dada. Yang terbaiknya lah. Bukan yang terbaiknya, minta maaf saya salah cakap. Antara ayat-ayat yang boleh digunakan untuk kita meredakan untuk memberi ketenangan hati kita dan melemahkan Corin ialah Insyiriyah. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa iza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Kita minta Allah lapangkan dada kita 2 kali. Betul. Pegang kat dada ni. Serah pada Allah. Tawakal Allah, minta pada Allah, sungguh-sungguh ya Allah Tuhanku berikanlah ketenangan pada aku ni ya Allah. Kan? Jangan awak bawa macam ni dalam MRT. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Orang tangkap awak masuk dalam hospital ni. Kan? Baca pegang je, pegang macam biasa, pegang macam ni dada kan. Alam nashrah laka sadrak.
sambung baca. Kalau boleh dalam senafas lah. Dan kita kontrol kita punya nafas. Sekali nafas tarik, drop sampai habis. Lepas tu sekali kita baca, bila nafas kita, dia hempas. Jangan sedut nafas lagi, baca sampai habis. Lepas tu tarik nafas lagi. Buat macam tu. Buat Dia breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. Tapi jangan kosong lah. Biasanya diorang akan cakap 5 seconds rule. Tarik nafas 5 saat, lepas nafas 5 saat. Jangan tarik dulu Tarik nafas 5 saat, lepas nafas 5 saat. Jadi kita manfaatkan benda ni dengan melakukan zikir alam nashrah. Kan? Kita Lagi selitkan faedah. tu. Kan? Lagi faedah. Jadi kita buat macam tu lah. mungkin ada tanya boleh tak kalau baca dalam hati je ke atau dia mesti dengan Boleh? Hmm. boleh Boleh. baca dalam hati lah. Boleh. Boleh lah baca. Boleh. Boleh, tak ada masalah. Sekejap. Okay. Kita kena clarify sikit lah kan kepada yang tengok juga kalau contoh macam tadi skizo tu dia datang dari kesihatan mental. Dia ada orang kata minta maaf kalau salah tapi gangguan pada bahagian Neuro. brain lah, neuro manusia. Okay, contoh orang tu memang dia ataupun dari keturunan lah. Kalau skizo ni keturunan salah satunya. So kalau orang tu memang bukan kita cakap Corin tu yang datangkan skizo, betul tak Acu? Skizo tu ada tapi Corin yang buat dia lagi exactly, teruk. So exactly. itu clarify lah nanti ada orang yang Mana-mana ya pakcik ni. ya, satu pun takut orang tu dia mengabaikan rawatan dari segi mental dan ikhtiar pada satu jalan saja. macam mana Skizo dalam rawatan moden dikenali of firing of electron dalam brain cell. Kan dia fire tak tentu pasal kan. Jadi bila orang ni berfikir dalam keadaan yang sedih, Corin ni tugas dia apa? Dia bagi Timbulkan orang lagi. ni timbulkan lagi besar. Emosi tu dia kacau lagi teruk. Firing kita tak boleh kontrol, tapi kita Betul. boleh kontrol kita punya pernafasan, kita boleh kontrol kita punya kehidupan, kita boleh kontrol. That's why you have to train yourself. Kena. Dan bila dah sampai satu tahap skizo ni dah susah nak rawat. Betul. Sangat susah nak rawat. Aniza dulu belajar apa? Masuk Psikologi. Nampak? Kan? Kita ada orang yang sesuai lah. Nampak? Dah lah semua baca Tuan-tuan skizo. jangan pandang medang suara nyaring. Ini orangnya ya. Belajar dia punya base is on psychology ya. Bukan main-main Kalau kita lihat daripada luaran, kita tak kenal orang. Maka kita boleh cakap macam-macam. Tapi orang yang duduk dengan Acu ni bukan macam Acu Acu cekai. Orang ni belajar tinggi. Subhanallah. Subhanallah, masya-Allah. Air. Ini air, ini Corin ni okey. Agak kiri dah pula. Agak kiri. Dah pindah. Okey, tadi Acu dah ulaskan kalau Corin berkomunikasi dengan jin. Soalan kedua kita tadi apa? Corin dengan Komunikasi Corin Corin. orang lain. Corin dengan Corin orang lain, dia akan menimbulkan nafsu dan benda-benda yang berkaitan dengan nafsu lah. Boleh tak? Corin kita cakap dengan Corin Acu yang Apa yang kita apa terdetik, yang apa yang kita rasa. Dia boleh cakap tapi Corin yang ini dia tak boleh kacau orang tu. Tapi Dia boleh- ditugaskan, kerja dia memang kacau kita saja. Corin ini dia tak boleh kacau orang lain. Kalau dia nak kacau orang lain, dia kena cakap dengan jin. tak maksud kita kan. Corin ni nak buat kita takjub dengan seorang perawat ni lah. Kan Acu kata tadi ada perawat yang kalau datang macam Acu kata bomoh tu, dia akan kata kau tadi makan kicap kan. So boleh tak Corin ni dia macam niat nak mendesetkan lagi kita sebagai orang yang dalam keadaan ni kita sakit lah nak jumpa dengan seorang perawat. Lepas tu Corin kita ni cakap dekat Corin perawat tu yang kita suka makan ni, makan ni. Lepas tu nanti perawat tu cakap. Lepas tu bila dah communication tu dah link, dia akan buatkan kita jadi takjub dengan orang tu. Maksudnya Definitely lah. dia lagi menyesatkan lah. Dia akan perasaan takjub kita pada awal ni dia tahu aku makan kicap kan. Corin ni pula cakap dia tahu semualah. Bukan kau makan kicap je. Maksud Corin kita dengan Corin dia boleh communicate. Corin yang kita rasa takjub kan. Kita cakap dalam hati. Dia tahulah aku makan kicap. Corin ni pula sampai kat telinga, bukan kicap je dia tahu, semua benda dia tahu. Engkau kencing berdiri pun dia tahu. So maksudnya simplify yang apa yang kita faham lah kata. Corin tak communicate dengan Corin tu untuk menyesatkan macam
Dia Ah, communicate dengan kau untuk menyelesaikan kau, Corin Acu communicate dengan aku lah. Tapi apabila nak menyampaikan ke perawat tadi, dia bercommunicate dengan jin. ya, Dia tak boleh communicate dengan Corin tu. tak boleh. Oh, maksudnya Ah, perbualan antara Corin dan Corin tak boleh? dia dia boleh borak tapi Corin tu tak boleh buat apa-apa. Dia tak boleh buat apa-apa. Yang digunakan dalam konteks rawatan atau mengenakan orang ialah Corin tu akan berbincang dengan jin. Sebab tadi jin tu yang bisik kan. Ah, Corin dia bisik tapi kita tak sedar benda tu. kita tak sedar. Kita tak ada tiba-tiba teri, oh dia pakai kicap tadi. Faham? Macam tu. Oh, faham. Ah, Ha. di Corin dia dengan Corin dia definitely dia boleh berhubung. Tapi dia tak, yang Corin yang ni dia tak boleh buat apa-apa. Yang boleh buat ada jin lagi satu. Oh, Ada lagi faham, satu faham. spesies jin. Yang dorang ni punya kerja spesifik. Sebab tu kalau kita tengok, kalau, jin yang besar-besar, kalau ganggu, dia punya rasukan jadi macam tu. Kalau hantu pocong, dia punya gangguan jadi macam ni. Dia ada item-item yang dia buat. Kan dia bukan boleh macam, buat satu-satu benda yang yang di luar dia punya kuasa. Macam kita lah manusia. Kalau saya boleh repair kereta, saya tak boleh repair lori, kecuali saya belajar. Mhm. Kan? Itu dia punya perkara mengenai Corin. Corin ni besar. Dia berkaitan dengan asyik, dia berkaitan dengan isim. Dia banyak. Dia banyak. Okay, last soalan lah sebelum kita tutup episod Corin kan. Boleh tak Corin ni menebarkan aib? Boleh? Yalah, dia Dia bagi boleh tahu pada membuka aib kita jin lah, dekat jin jin yang pula? lain lah. Boleh? Hmm. Boleh. Dia boleh. Ni ada soalan daripada belakang tabir. Macam mana kita nak, Untuk tapi Corin tu. boleh ke kita tutup? Tak boleh lah kot kan. Tak boleh. Sebab memang tujuan dia. Dah cakap dah. Sampai mati. There's no way that you can cover. Oh. Boleh. Sekejap, kita ulang balik soalan dia. Adakah cara untuk tutup perantaraan Corin dengan Jin lain. jin lain? Itu sebabnya kita buat amalan. Kita minta dengan Melemahkan dia Allah. lah. Ya, selalu berdoa kepada Allah supaya Allah selalu lindungi kita. Apa ayat yang kita nak baca pada subuh? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan kita amalkan di 7 kali pagi, 7 kali malam. Kan? Seandainya kamu membaca ayat ini, maka Allah akan menurunkan malaikat untuk menjaga kamu daripada subuh hingga ke maghrib. Seandainya kamu membaca daripada maghrib, maka Allah akan menurunkan malaikat untuk menjaga kamu daripada maghrib hingga ke subuh. Jadi, kita selalu buat amalan macam tu lah. Dan bila kita buat amalan macam tu, it's not a guarantee for you to receive help from Allah 100%. Allah tetap akan turunkan dugaan pada kita. Kita boleh kurangkan risiko untuk kena. Kan? Ah, apa saja sakit dalam dunia ni, there's no assurance. Tidak ada satu insurance 100% yang kita tak boleh kena. Ada doktor datang berani cakap dengan kau, "Hafiz, kalau kau tak isap okok, kau tak minum arak, lepas tu kau tidur awal, kau satu hari jogging 5 kilometer, kau makan sayur saja, nasi kau makan dalam keadaan ni, tak kena kanser." Dia boleh garanti? I rest my case. Weh. Acu rest case. We rest our case here. So, Okay, rasanya saya kita sebelum pergi kat situ lah, nak bagi tahu sebenarnya Corin ni, dia punya topik dia panjang lah. Ya. Dia tak habis ni. Ya. Tapi kita Tak boleh habis. terpaksa lah sebab Kita open. orang kata masa cemburu dengan kita. Masa mencemburui. So kita open dekat orang komen. Kat ruang Untuk komentar. tanyalah. Kalau ada nak episod Corin ni dilanjutkan ke part 2. Sebab Acu mungkin ada banyak lagi benda yang nak sampaikan. Boleh tinggalkan kat ruang komen. Kata nak part 2, nak part 2. InsyaAllah kami akan rakam part 2 dalam masa yang Kita cubalah kita sebab cuba, kita ada cuba. beberapa episod yang orang request untuk part 2 juga. Boleh insyaAllah. Ni panjang lagi kan sebenarnya. Tak tahu sebenarnya dah berapa jam kat sini kita. Betul? Tak terasa kan kali ni? Tak terasa. Tak terasa sebab dia berseronok dalam mendengar dan menyampaikan. Kan, Alhamdulillah. So kita seperti biasalah, boleh tinggalkan komen, like, subscribe, share. Dan kita nak ingatkan juga premier untuk podcast adalah pada setiap Jumaat pukul 8 Di malam. channel Ikhtiar Malakut YouTube. So kalau boleh apa on notification lah kat YouTube. So setiap kali ada premier ke apa dia akan keluar notification. Dan untuk nak jugalah selit lah. Dalam premier ni kebanyakan daripada kami macam Acu sendiri dia akan join sekali premier tu untuk menjawab soalan-soalan penonton lah. Jadi beberapa kali lah Acu paling kerap join lah sebab
mungkin semasa tontonan tu ada yang nak bertanya kan. So Acu boleh jawab direct terus. Ada live chat. Kita Betul, ada ada live live chat. chat. Terus tinggalkan kat ruang komen je lah. Live chat Mhm. pun ada. Dan macam yang kita ingat kawal tadi, kalau ada apa-apa kisah yang nak dikongsikan secara detail sebab kita nak elak pada si penghantar sihir untuk melanjutkan dia punya sihir tu, Perbuatan. perbuatan tersebut, boleh tinggalkan kisah anda dekat email Email. Ikhtiar Malaku yang ada kat Ataupun boleh description. direct DM lah. Boleh Direct DM Acu DM sendiri. ataupun mesej Acu sendiri. Jadi saya nasihatkan jugalah mengenai perkara ni. Jangan terpedaya lah ya. Bukan nak kata tak boleh jumpa pelawak lain, boleh. Tapi kita tak pernah tengok lagi pelawak lain yang mutabar dia melakukan perkara itu dan dua orang cerita dalam apa, dalam dia punya chat, open chat ni untuk menceritakan masalah luar dalam. Tak boleh. Okay. Jadi saya minta juga pada semua subscribers tolonglah share info-info yang ada ni, sementara Acu boleh menyampaikannya lagi kan. Jadi kalau ditanya soalan tu tak dapat jawab pada masa ini, insya-Allah Acu akan bertanya kepada orang yang lebih arif untuk menjawab, dan Acu akan rujuk kepada kitab-kitab yang ada pada Acu, insya-Allah ya. Jadi kita tamatkan pada hari ini. Wabillahi Taufik taufiq wal wal hidayah. hidayah. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.